warahmatullahi wabarakatuh and greetings. I'm Nur Hasha Mahira. And I'm Kaisara Amani. You're watching Berita Dagang TV News, bringing you a roundup of the activities and achievements of College Vocational Perdagangan students for October 2025. I hate bullying. I hate bullying. We all hate bullying. 4 students from College Vocational Perdagangan were selected as members of the Students' Council in the Fund for Life 2025 Financial Education Summit held from October 6 to 9, 2025 at UTHM Hotel Residence, Kuala Lumpur. The program was organized by Iris Academy and participated in by 100 students from primary schools, secondary schools, MRSM, and vocational colleges across Malaysia. A total of 14 students represent the state of Johor, including 4 from College Vocational Perdagangan, namely Siti Khatijah binti Abdullah and Nurul Aulia binti Hafifi from Class 2BAK, as well as Muhammad Iman Najib bin Muhammad Hisham and Rasha Atira binti Rasid from Class 2BPP. They were accompanied by 2 lecturers, Miss Nur Huda binti Muhammad Tahir and Mr. Muhammad Ashrafuddin bin Azizi. The main objective of the program was to enable participants to demonstrate reflective decision-making in financial matters, show interest in learning more about financial literacy, and identify ways to manage finance responsibly. Throughout the 4-day program, various engaging activities were held, including the financial education camp simulation, where students took part in simulated activities, such as spending and working to earn money. The program concluded with the presentations of the Students' Council Cohort 2's 2 certificates and rich awards. Congratulations to all participants for their excellent involvement and achievements. The College Vocational Perdagangan Pentak team also achieved remarkable success by participating in the KV Pangkalan Cepa Directors Cup Pentak Open Double Championship Inter KV or SMT Series 4 National Levels 2025, held from October 17 to 19 at the KV Pangkalan Cepa Pentak Court. KV Perdagangan sent a total of 8 teams, 5 male student teams, 2 female student teams, and 1 female staff team. The tournament saw participation from 208 teams nationwide. KV Perdagangan proudly brought home 3 medals, second place plate category for female students, and top 16 finishes for the male students and female colleagues. The second place plate category winners were Nur Erin Arisha binti Saiful Kamal from Class 1 BPP and Nurul Akila binti Shabidin from Class 2 BAK. Meanwhile, the top 16 male student category was won by Muhammad Rushdi Mukris bin Rohmadir from Class 1 BPP and Muhammad Raif Amrin bin Ahmad Esa from Class 1 BAK. For the female staff category, the top 60 finishers were Madam Nur Hidayah binti Jais and Madam Wan Suhaida binti Wan Nordin. In addition, the pair Muhammad Rushdi Mukris and Muhammad Raif also secured the top ranking during the qualifying round. Congratulations to all College Vocational Perdagangan representatives for their strong sportsmanship and outstanding achievement. Next, the 13th Annual Sports Day of College Vocational Perdagangan 2025 was held on October 17 at the college main field with great excitement and enthusiasm. For more details, let's go to Putrino Khaira Amani reporting live from the field. Over to you, Amani. Terima kasih kepada rakan penyampai di Studio C. Bersama saya Amani, wartawan lokasi anda. Sekarang saya sedang bersiaran di Padang College Vocational Perdagangan sempena Hari Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-30 bagi tahun 2025. Jika kita melihat di sebelah kanan saya, pensyarah-pensyarah serta pelajar-pelajar sedang membuat persiapan untuk pertandingan khemah tercantik. Di belakang pula kita boleh lihat persediaan perbarisan untuk rumah sukan Beta dan di belakangnya dari rumah sukan Sigma. Kalau kita boleh tengok dari persiapan khemah ke persiapan perbarisan serta ke persiapan atlet, semua rumah sukan sedang berusaha sehabis baik untuk bergelar juara. Jadi, saya akan bawa anda semua kita pusing-pusing, kita tengok rumah sukan mana yang paling all out. Nak tahu tak? Jom kita tengok.
Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan guru penasihat dari Rumah Sukan Beta. Okey, jadi cikgu boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Puan Siti Zulaika binti Adnan. Saya merupakan guru penasihat bagi Rumah Sukan Beta. Terutamanya saya menghias kemah, bahagian kemah. Okey cikgu, jadi saya nak tanya sikitlah tentang kemah Rumah Beta, boleh? Okey, boleh. Okey, jadi boleh tak cikgu bagi tahu dekat kami semua apa tema untuk kemah Rumah Sukan Beta ni? Okey, kalau kita tengok untuk Rumah Sukan Beta, kita mengambil institusi kewangan tabung haji. Okey, tabung haji ni kita terkenal dengan untuk menunaikan umrah dan juga ibadah haji. Okey. Okey cikgu, dalam banyak-banyak perhiasan ni, hiasan mana yang paling susah nak dibuat tu? Okey, untuk pengetahuan umum, okey, kalau kita tengok dekat belakang ni ada bangunan tabung haji, menara tabung haji lah. Menara tabung haji ni agak sukar juga untuk dibina. Saya memerlukan bahan-bahan seperti cardboard, seperti spine. Okey, kalau tengok kita memerlukan cardboard yang sangat panjang. Okey, untuk meninggikan bangunan ni, infrastruktur ni, kita memerlukan cardboard 150 cm. Wow, okey. Kalau boleh tengok tadi, cantik ya. Okey cikgu, dalam 10 lah rate, cikgu rate untuk kemah cikgu ni sebenarnya berapa? Tentulah 10/10. Okay, jadi cikgu akan pasti menang lah. Pasti juara. Okey, insyaAllah saya akan doakan yang terbaik untuk Rumah Sukan Beta. Itu saja, bye. Terima kasih. Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan atlet-atlet dari Rumah Sukan. Alfa. Okey, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Muhammad Khalil. Saya Muhammad Nafi Bashir. Okey. Okey, jadi nak tanya beberapa soalan lah kan? Baik. Okey, sebagai atlet, apa persiapan yang awak dah buat untuk hari ni? Okey, kita orang pada setiap petang kita orang akan training berlari untuk tingkatkan stamina dan kita orang punya kelajuan. Jadinya turun petang setiap hari tu merupakan salah satu strategi kami. Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan atlet dari Rumah Sukan. Gamma Kuning. Okey, jadi boleh perkenalkan nama dulu? Nama saya Muhammad Taufiq Al-Hakim bin Muhammad Jadi Asman. Okey, jadi nak tanya sikit lah soalan. Boleh? Boleh. Okey, jadi memandangkan awak atlet, apa persiapan yang awak buat untuk hari sukan? Persiapan sebelum hari sukan, yang penting drill, warm up itu penting lah sebelum lari. Kalau tak warm up, drill tu semua boleh injured sebelum lari. Okey, maksudnya kena warm up semua lah? Itu penting Okey. dalam larian. Okey, jadi tadi namanya Taufik Betul. Okey, jadi acara apa yang Taufik sertai ni dah dapat medal ni macam mana tu? Baru dapat 400 dengan 200. Dua acara je join? Tak, 4. 100, 200, 400, 4 kali 100. Okey, ni yang dah join 2 dapat join? Dah. Yang lagi 2 target apa? Johan juga. Akak ada target masa ke? Target Johan. Okey. Okey, baiklah semua. Sekarang saya bersama dengan pensyarah dari Rumah Sukan Sigma. Okey, kita kembali lagi dengan cikgu. Cikgu Sigma juara. Cikgu boleh perkenalkan diri lagi lah. Okay, seperti yang saya maklum, nama saya Muhammad Fisar bin Berakiman, Ketua Rumah Sukan untuk Rumah Sukan Sigma. Okey cikgu, jadi saya nak interview cikgu ni tentang pertandingan kemah menarik lah cikgu. Okay. Untuk Rumah Sukan cikgu. Boleh. Okey, jadi boleh saya tahu tak tema untuk Rumah Sukan cikgu? Tema untuk Rumah Sukan saya, kami memilih Bank RHB. Macam di topi cikgu lah. Macam di topi RHB. Sebab memang RHB pun memang top. Aduh, pedih mata. Okey cikgu, jadi kenapa cikgu pilih tema RHB ni? Ada apa-apa mesej yang nak disampaikan ke macam mana? Sebab kita pilih RHB disebabkan warna biru dia tu yang orang kata lembut, tapi dia amat garang lah dekat Persada Malaysia. Persada Malaysia cikgu? Persada Malaysia lah. Okey cikgu. Jadi apa yang specialnya kemah cikgu ni dibandingkan dengan kemah lain? Kemah saya Apa yang ada dekat situ cikgu? special. Paling special adalah kita ada pintu gerbang. Yang diperbuat daripada belon. Kita ada mesin ATM, kita banyak sangat prop. Kena datang lah. Okay. Banyak sangat prop, tak boleh nak sebut satu-satu. Terlampau banyak. Okey, jadi cikgu, cikgu berharap untuk juara ke nombor 2 ke macam mana untuk kemah cikgu ni? Semestinya saya berharap untuk juara. Okey. Baiklah, sekarang saya bersama dengan guru ataupun pensyarah dari Rumah Sukan.
Gama. Okey, cikgu boleh perkenalkan diri lagi? Nama saya Ahmad Ahyami Arsyad, boleh dipanggil Cikgu Ayai, Ketua Rumah Sukan Gama. Okey cikgu, jadi saya nak interview cikgu tentang kemah. Sebab saya dapat tahu kemah ada pertandingan, betul cikgu? Betul. Okey, jadi untuk tema kemah cikgu tu, cikgu pilih tema apa? Kita orang rumah kuning, so kita orang pilih perbankan iaitu Maybank. Okey, jadi kenapa cikgu pilih tema ni? Sebab warna kuning je? Salah satu sebab warna kuning dan yang keduanya adalah Maybank ni antara institusi perbankan yang tersohor dan yang terbesar sekali di Malaysia. Okey cikgu. Jadi saya tengok dekat kemah cikgu tu ada banyak prop. Dalam banyak-banyak prop tu, prop mana yang cikgu paling susah nak buat? Paling susah nak buat adalah peti emas kita orang. Cikgu buat peti emas? Saya punya AJK lah, guru-guru okey. yang menghasilkan peti emas yang dalam tu ada emas, belian dan benda-benda yang berharga. Okey, itu gitu. menunjukkan bank lah. Itu menunjukkan bank lah. Okey cikgu, jadi apa specialnya kemah cikgu ni berbanding dengan kemah rumah sukan lain? Kemah rumah sukan lain, kalau pelajar lihat, di belakang tu ada gambar harimau. Belakang kemah ada gambar harimau? Ya, gambar harimau. Kalau boleh tengok kat sana tak? Boleh, Maybank cuba kejap. kita zoom sikit. Nampak tak? Nampak tak harimau dia tu? Kan, yang rumah-rumah lain tak ada. Kalau kita tengok begitulah. rumah cikgu masih stay ya macam tu? Sebab kita rasakan kemenangan milik kita orang. Okay, baiklah, kami misalkan contohnya setiap petang kami akan turun padang untuk jogging, test endurance 150 meter dalam beberapa set untuk persiapan hari ini. Lepaskan acara pensyarah, saya wish good luck untuk pensyarah, dapatkan tambah mata untuk beta untuk kita jadi juara keseluruhan pada tahun Harapan ini. mestilah juara lah. Mesti. Thank you, Amani, for that report. The event aimed to increase student participation in co-curricular activities, promote a healthy lifestyle, and foster sportsmanship and resilience among students. Here are the official results for the athlete events. In the 100-meter female category, the champion was Beta House, followed by Sigma and Alpha. For the 100-meter male category, Gamma House took first place, followed by Alpha and Sigma. In the 4x400 meters female relay, Beta emerged champion, followed by Alpha and Sigma. The male category was won by Sigma, followed by Alpha and Gamma. For the 4x100 meters female relay, Sigma took place while Gamma won the male relay event. Gamma House was crowned best marching team, followed by Beta and Sigma. For the best stand decoration, Sigma took first place, followed by Alpha and Beta. The Sportsman Award went to Muhammad Taufiq Al-Hakim bin Muhammad Jidi Asman from Gamma House, while the Sportswoman Award was presented to Aisha Damia binti Sharul Fahmi from Beta House. Beta House emerged as the overall champion for this year's tournament, followed by Sigma, Gamma and Alpha. Heartfelt appreciation goes to the management team, lecturers, AKP staff, athlete, QM, and all students who contribute the success of this 30th annual championship. That wraps up this week's news, highlighting the academic and co-curricular activities of College Vocational Perdagangan students. Keep up the spirit and continue striving for excellence in the future. I'm Nur Hasham Mahira. I'm Kaisar Ramani for Dagang TV College Vocational Perdagangan. Thank you for watching and see you again in the next segment. Assalamualaikum and salam dagang di hati.